Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada cikgu pendidikan khas. Okey, hari ini saya nak terangkan tentang SPRPH pendidikan khas versi yang keempat yang telah saya buat penambahbaikan untuk menu utama. Okey, tolong sekali kita log masuk. Selepas log masuk, kita akan dapat lihat paparan ada 3 bahagian. Bahagian atas ni A, B, C, D, bahagian bina, bahagian rekod RPH, cetak dan salin, dan bawah sekali ialah hubungi admin, panduan pengguna, video penerangan dan juga tutup sistem. Okey, semua bahagian ni ialah untuk SPRPH berfungsi dengan baiknya lah. Okey, untuk bahagian A ni, nama sekolah, nama murid waktu mengajar ABC ni sebenarnya dalam satu bahagian. Okey, ni nama sekolah, nama murid dan waktu mengajar. Cikgu boleh ubah maklumat mengikut sekolah cikgu. Okey, tak ada apa-apa yang unik lah bahagian ni. Kembali ke menu utama. Untuk ubah drop down list, kita boleh ubah semua sekali drop down list dalam SPRPH. Okey, tak semestinya kena follow lah. Cikgu kalau tak suka boleh ubah sesuai. Untuk bina RPH ni dan record RPH, sebenarnya dalam SPRPH ni dia tersimpan semua kod-kod 1 sampai berapa nombor lah, bergantung pada cikgu punya berapa banyak RPH. Semua sekali nombor ni ni melambangkan RPH cikgu mengikut jadual waktu. Okey, ni waktu pertama, waktu kedua, ketiga, keempat, hari Isnin. Kalau hari Selasa sambung 4, 5, 6, 7, Rabu 8, 9, 10. Okey. Maklumat ni semua ni disimpan di bahagian rekod RPH. Dalam rekod RPH ni ada 1 sampailah ke 18 ini untuk jadual waktu saya lah, 18 minggu. So kalau kita dapat tengok hari Isnin, okey, 1 sampai 3, Selasa 4 sampai 8, Rabu ada 9 dengan 10, Khamis 11, 12, 13 dan Jumaat 15, 16, 17, 18, 19. Okey, ini ialah untuk memastikan RPH kita ni ada 1 je, tak payah banyak-banyak RPH. So semua RPH tadi kita nak ubah sesuai, kita just panggil je, klik nombor berapa, contoh nombor 4, tekan nombor 4, tunggu sekejap, dalam beberapa saat sistem akan panggil nombor 4 tadi. So nombor 4 dia akan keluar. Okey, ni pendidikan jasmani lah. Pendidikan jasmani hari Selasa. Kalau kita semak dekat bahagian rekod nombor 4, okey, pendidikan jasmani hari Selasa. Kalau katakan nombor 4 ni nak bawa ke seterusnya ke 20 ke, okey, kita pergi pada cetak salin nombor 4 Okey, nombor 4 salin ke 20. Tadi 20 tak ada kan? Nombor 4 pergi salin ke 20. Katakan RPH kita tu kita ada aktiviti yang ditangguhkan ke. So RPH tu tak payah cikgu nak type balik semua sekali, just salin je daripada ID berapa ke ID berapa. Okey, so sekarang ni kita contohkan ID 4 ke ID 20. So dia dah salin lah. Okey, 4 kod ni. Okey, contoh 20 lah. Kalau kita tengok dalam rekod RPH yang tadi 4 tadi kan, 4 dibawa ke ID 20. Waktu ni kita tak masukkan lah pasal dia tak nak override yang lama. Okey, kepada menu utama balik, untuk cetak ke PDF, dia boleh cetak semua sekali RPH kita dalam satu file PDF. Okey, ni bahagian export. Untuk salin tadilah. Okey, kembali menu utama. Cetak dah, salin dah. Okey, panduan pengguna. Kalau katakan cikgu tak ada masalah, boleh baca kat sini secara ringkas ataupun boleh layari laman web speedrph.com. Untuk masa ni masih lagi dalam proses pembinaan. Saya duk sibuk buat RPH ni lagi. So biasanya kita akan berinteraksi dalam grup Telegram lah. Kalau ada masalah boleh terus PM saya, ataupun kalau ada masalah lagi untuk technical, cikgu boleh install teamviewer.com. Saya akan buat technical support teruslah untuk memastikan cikgu boleh gunakan SPRPH ni. Okey, itu saja untuk penerangan SPRPH tahun 2018 untuk versi yang keempat. Harapkan cikgu-cikgu berpuas hati dengan sistem yang telah saya sediakan, dan sebenarnya tak ada perubahan banyak pun, cuma saya buat paparan ni lebih nampak kemas lah. Untuk yang versi-versi yang seterusnya,
Cikgu tak perlu risau. Kebanyakannya kita just copy daripada record ni, daripada record RPH tadi. Kita salin copy daripada row 2 sampai ke berapa pun kita copy, and then kita paste kepada sistem baru. Dan juga untuk perubahan nama tadi, kalau ada sistem baru, cikgu just copy ni lah, copy nama sampai sini, copy je, copy kepada sistem baru. So tak ada lah orang kata nak kena salin balik nama murid, tak ada. Just copy je, highlight macam biasalah, highlight, right click, copy, macam tu. Sama jugalah dengan tadi yang kita punya record RPH tadi, highlight tepi, copy row lah, right click, copy. So copy paste daripada sistem lama masuk sistem baru. Alright, itu saja. Saya tak nak makan masa sangat, nanti takut panjang sangat video saya ni. Kalau ada apa masalah boleh hubungi saya di talian tertera ataupun ke laman web, dan juga melalui Facebook, melalui Telegram ataupun WhatsApp. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.